Awak kan nak tidur saya? Mama tengah tengok tu. Hai Aunty, Assalamualaikum. Assalamualaikum Aunty. Tahu takut. Apa? Apa yang dia cakap I tiru you? Tak tahu? Tak You tahu yang tu, tiru dia I kan? tiru. Mana ada? Kereta I beli dulu. Baju Lah awak lahir dulu. Baju Ralph Lauren tu I dah 10 tahun pakai untuk tidur, mandi semua I pakai baju tu. Bajunya adalah mengkuda tu. Lepas tu I lahir dulu. So semua benda yang terjadi selepas itu you tiru I sebab you lahir lambat. Tapi kita tak berjumpa sebelum-sebelum ni. So tak ada tiru lah, tak ada istilah tiru. Tapi diorang kata you tiru, I tiru you. Yelah. Kan saya kata what you mean sorry tiba-tiba awak post. Hello. I Hello. tengok cerita tu time I kecil. Lepas tu I Habis tu hafal. saya pun tak kecil lah, saya tak tengok jugalah. I lahir dulu. I lahir dulu so I tengok dulu. You tak sempat nak lahir pun you tak tengok lagi. Dia ni tak boleh nak accept kebetulan. The fact of kebetulan. Dia tak boleh nak accept. You yang tak boleh nak accept. I selalu betul. Betul. Betul tak guys? Sebabkan saya lahir dulu, saya tengok cerita tu dulu, so saya yang tengok dulu. Tu cerita childhood tau. Syahizi Sam Sama dalam lah. cerita tu. Ya, Syahizi ya, Sam dalam cerita tu dia kerja jadi apa? Cakap kat I. Okay. Yang mana satu? Ada banyak? Tak, first dia macam ni. Dia mak rempit. Lepas tu, dia nak try seseorang perempuan ni. Perempuan tu orang kaya. Bapak dia bisnes. Apa Siapa benda perempuan tu? kan. Lepas tu bapak dia cuba bagi trial dekat dia. Bapak Try dia handle owner dekat apa? dia. Bapak dia buat apa? Tak tahu, tapi yang ingat ada Maggie. Si, tengok betul. Tak, you lambat. I dah tahu jawapan tu sebelum you tahu dah. Maknanya you tiru I. Maggie, jom. I dah cakap Maggie tadi. You lambat. 10 saat. Salah, Mami bukan Maggie. Sama lah, lebih kurang. Yelah, menang lah. Perempuan selalu menang. I dah cakap dah. Tak, sebab I lahir dulu. So, you tak boleh buat apa dah. You dah tiru I. Okay, berapa kali Adnan sempit tu rembat golf punya tu? Cuba kira. Kuda Tiger.